everyone, sekarang kita orang tengah tunggu Shana untuk ambil kita orang. Lepas tu kita boleh berkumpul di tempat yang sepatutnya lah. Korang, kita dekat Seremban Mamak untuk sarapan sebenarnya. Sekarang pukul berapa? Sekarang pukul 9:30. So kita orang akan berlepas ke satu tempat sebentar lagi. Sekala korang nak tahu, korang kena stay tuned. So sekarang kita dah sampai dekat Museum Orang Asli. Kita nak masuk dalam museum dia. So kita orang dah sampai dekat museum. Ini dalam dia. So Dia macam rumah panjang orang asli punya rumah. memang orang asli. Korang tahu tak, sebenarnya orang asli ni bukan berasal daripada tanah Melayu, tapi orang asli ni berasal daripada negara jiran seperti Champa, Indochina, Burma dan Sumatera. Walaupun mereka serumpun dengan tanah Melayu dan terdapat persamaan dari segi fizikal dan juga adat, tetapi mereka merupakan suku kaum pertama yang datang ke tanah Melayu sebelum tahun 1304. Kedatangan kumpulan kedua dipercayai berasal daripada Palembang, Sumatera. Orang asli kumpulan ini kebanyakannya tinggal di selatan tanah Melayu seperti Johor, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Selangor. Seperti yang tertera di sini ialah peta Semenanjung Malaysia yang melampirkan suku kaum di seluruh Semenanjung Malaysia. Seperti di Melaka, kita ada suku kaum orang Kuala. Selain daripada orang Kuala, kita juga terdapat beberapa lagi suku kaum orang asli di Semenanjung Malaysia seperti Temuan, Mahmeri, Semelai, kita ada Batik dan banyak lagi. Hubungan antara orang asli dan juga orang Melayu telah menjadi renggang akibat orang asli telah diperalatkan dan juga dijadikan hamba dan juga orang suruhan. Dan ini telah menimbulkan kemarahan orang asli sehingga tercetusnya perang sangkil yang menyebabkan orang asli ni lari jauh dan menetap terus di pedalaman sehinggalah kini. Bagi orang asli, pakaian kulit kayu ini biasanya diperbuat daripada pokok kayu terap ataupun pokok akar baru. Kesemuanya ini dijadikan sebagai kain cawat bagi kaum lelaki dan kain skirt pendek untuk kaum wanita. Untuk kaum wanita, bahagian atas tubuh mereka dibiarkan tanpa baju dan memakai perhiasan seperti rantai leher yang diperbuat daripada manik. Selain itu, masyarakat orang asli juga mempunyai tertib ketika makan. Mereka tidak dibenarkan untuk melakukan sebarang perbuatan yang boleh mengganggu suasana sedang makan seperti bercakap, meninggikan suara, bertengkar, menyanyi, bersiul dan juga makan bersepah kerana mereka mempercayai hal-hal ini dapat mengganggu semangat makanan dan itu akan membuatkan semangat makanan itu hilang. Mereka juga sentiasa duduk bersila bagi lelaki dan juga duduk bersimpuh bagi perempuan ketika mereka sedang makan. Dan berakhirlah lawatan kita ke Museum Orang Asli di Melaka. Jap. Kita orang mana? Ni lah kita orang nak bagi tahu. Sekarang kita orang dekat Museum Orang Asli Gombak. Okay. So kita nak tunjuk juga korang replika rumah orang asli tau. Kat sini kita ada rumah tradisional untuk suku kaum Semelai. Okay, korang boleh tengok kat sini ada dua jenis. Seterusnya kita ada rumah panjang orang asli kaum Temia. Ini yang paling panjang sekali yang kita ada. Dan juga rumah pisang sesikat untuk suku kaum Semai. Ni rumah pisang sesikat. Dan ni pula rumah biasa suku kaum Semai. Okay, so hi semua. Hari ni saya nak terangkan tentang alat muzik tradisional. Okay, so sekarang kita ada gong. So gong ni ialah alat muzik tradisional yang digunakan oleh suku kaum Temia. And ni adalah
ragut. Juga adalah sejenis alat muzik tradisional yang digunakan oleh suku kaum Temia. Sini, saya bawa anda ke sana pula. Sini. Okay, so sekarang kita ada rebab. Ini juga peralatan tradisional, alat muzik tradisional orang asli, dan kita ada biola. So, selalunya alat muzik ni dimainkan pada waktu bila? Kalau korang nak tahu, alat muzik ni selalunya dimainkan untuk majlis upacara seperti pembersihan kawasan tanah, sambutan musim menuai dan majlis perkahwinan. Mereka juga mempercayai bahawa muzik ni boleh mempercepatkan perjalanan roh orang yang telah mati agar cepat tinggalkan dunia nyata. Tapi penggunaan alat-alat muzik tradisional seperti yang anda lihat di belakang ni semakin berkurangan pada masa yang sekarang. Orang asli ni gunakan sumpit untuk memburu, untuk mencari makanan dan juga untuk melindungi diri diorang daripada haiwan liar semasa diorang memburu. Diorang gunakan sumpit ni untuk memburu haiwan seperti rusa, kancil, burung. Selain sumpit, diorang juga boleh buat alat memburu seperti jerat, perangkap, panah dan juga lembing. Okey, saya akan berkongsi tentang adat perkahwinan orang asli untuk kaum Mahmeri dekat Selangor ni. Orang akan memulakan dengan merisik dan meminang di mana keluarga belah lelaki akan datang ke rumah keluarga belah perempuan untuk merisik perempuan. Lepas tu diorang akan untuk mendapatkan persetujuan kedua-dua keluarga. Lepas tu kemudian diorang akan tetapkan tarikh majlis pada hari yang sama. Kemudian akan mengadakan gotong royong untuk persiapan majlis yang melambangkan semangat kerjasama dalam komuniti. Lepas tu kalau korang tengok kat sini, inilah pakaian diorang, pakaian tradisional untuk diorang masa perkahwinan untuk kaum Mahmeri dekat Selangor ni. Lepas tu diorang punya upacara perkahwinan dia adalah mengandungi adat dan simbol yang melambangkan penyatuan pasangan satu keluarga. Lepas tu masa diorang kahwin pula akan diiringi dengan diorang punya tarian dan muzik tradisional yang akan dimainkan oleh penduduk sekampung lah. Hari ni kita dekat Jabatan Kemajuan Orang Asli dan kita nak interview Puan Ira. So kita ada beberapa soalan nak tanya. Kita nak tahu apakah adat ataupun pantang larang yang masih digunakan ataupun diamalkan sehingga hari ini. Okey, kalau nak cerita pasal adat dan juga pantang larang, masyarakat orang asli ni dia ada 18 suku kaum di semenanjung Malaysia lah, tidak termasuk Sabah dan Sarawak. Setiap daripada suku kaum di semenanjung Malaysia ni dia mempunyai adat dan juga pantang larang yang berbeza, dan ada juga yang seakan sama dan juga ada juga yang 100% sama, tetapi tak semuanya samalah, dia berbeza-beza apa yang boleh saya katakan. Pada fokus saya kepada suku Konsumai lah, sebab saya ada orang asli suku Konsumai. Apa yang saya tahu atau apa yang saya dalam kehidupan saya lah sendiri. Pantang larang dia ada beberapa jenis lah. Pantang larang daripada sampai sekarang masih lagi diamalkan. Pantang larang dari segi kematian. Kematian contohnya, kalau kematian ni budak-budak dia kalau malam dia tak boleh turun keluar rumah lah. Lagi satu, kalau balik daripada dikebumikan jenazah mayat, diorang akan balik semula. Lepas tu diorang akan conteng arang dekat kaki dan juga di dahi lah untuk budak tu supaya tak ada gangguan mistik atau gangguan daripada ni lah yang tak elok. Dan juga kalau perkahwinan, daripada adat dia tu, suku Konsumai dia kalau sebelum dia orang kata menikah lah kan, dia 3 hari sebelum tu pihak lelaki akan ke rumah pihak perempuan untuk bermalam di sana 3 hari dan seterusnya terus diorang nikah lah. Yang dinikahkan tu oleh Tok Batin dan juga wakil ataupun dikatakan wali daripada pihak perempuan dan juga pihak lelaki akan satukan mereka lah. Harapan Puan terhadap generasi muda dalam memelihara warisan orang asli ni? Harap diorang akan, generasi sekarang ni kena didedahkan lagi lah dengan pengetahuan tentang peninggalan zaman dulu-dulu, daripada segi adat, kepercayaan, pantang larang yang diamalkan oleh orang tua zaman dahulu dipraktikkan lah dalam keluarga. Dan kita sekarang ada muzium orang asli, jadi mereka bolehlah ke muzium kita untuk mengenali apa yang ada pada zaman dahulu dan contoh daripada segi budaya juga, supaya diorang akan terus lah, walaupun mereka keluar bekerja ataupun belajar keluar, tetapi mereka tidak lupa asal usul nenek moyang dahulu. Okay. Tadi kan korang dah belajar tentang orang asli. So sekarang saya nak cerita fakta menarik tentang orang asli. Okay. Pertama-tama sekali, kalau korang nak tahu, orang asli ni mempunyai suku kaum yang sangat besar, which is terbahagi kepada 3 kumpulan. Pertama kita ada kumpulan Negrito
Yang kedua, kita ada kumpulan Senoi dan terakhir kita ada Melayu Proto. Untuk fakta yang terakhir ni agak menarik sikit sebab apa tahu? Orang asli ni, diorang punya pengetahuan dalam alam semula jadi sangatlah mendalam. Komuniti orang asli ni, diorang punya pengetahuan tradisional yang luas dalam hutan hujan tropika di mana diorang tahu menggunakan tumbuhan tu dijadikan sebagai makanan, perubatan dan juga pembinaan. Kalau tengok contoh dekat sini, kita ada herba-herba yang orang asli temukan. Contohnya seperti gacut, di mana gacut ni digunakan sebagai penawar demam panas. So dari sini kita dapat belajar banyak benda tentang orang asli. Alat tradisional yang dimainkan oleh suku Temia. Bulan kedua dipercayai daripada sekejap. Kalau Boleh pergi sampai boleh ke cakap macam tu? Boleh. Pasangan pengantin yang di tengah yang